Tahu tak siapa yang ada Goldbar 20 gram ni sebenarnya dah ada simpanan bernilai lebih 8,000. Ada duit, belum tentu ada emas, tapi ada emas, confirm ada duit. Emas ni ada nilai dalaman, maksudnya nilai emas ni datang daripada zat besi sendiri. Bukannya bergantung pada mana-mana pihak. Sebab tu harga emas dinilai ikut berat dan keturunan, bukan ikut pasaran semata-mata. Tapi pernah tak anda terfikir kenapa nilai emas tak pernah jatuh kosong macam duit? Duit sebenarnya cuma voucher yang dikeluarkan kerajaan untuk urusan harian. Masalahnya duit tak ada nilai dalaman. Dan kalau ekonomi runtuh, kerajaan tumbang atau berlaku perang, duit boleh jadi tidak bernilai langsung. Emas pula kekal berharga sepanjang zaman. Kalau anda belum mulakan simpanan emas, boleh cuba simpan dalam public gold melalui e-commerce Gap Gold Accumulation Program. Boleh kumpul emas sedikit-sedikit dan keluarkan dalam bentuk gold bar. Bermula kecil tapi hasilnya besar. Nak daftar e-commerce Gap ni secara percuma, boleh klik link bio Syirah dan jangan lupa untuk follow Syirah.